Rabu rame Pak. Enggak. Boleh jalan. Enggak boleh jalan. Lalu juga Betul kan? Udah hari Rabu dia keluar dari rumah tuh. Lepas tu dia lari, ada kawasan itu juga tak keluar kawasan. Jadi kadang tidur tepi jalan, bawa-bawa sebelah balik-balik pokok dan ada naik pokok juga. Pakai manyang. Naik pokok tujuan jangan orang nampak. Okey, lepas tu satu hari-hari saya keluar mana kan tak makan dari mana ini. Mana ini saya keluar minta air sama orang India. Minta air sama orang India. Okey. Minta air, minta aku juga. Sebelum balik satu hari India, maknanya minta lagi air kan dah. Minta lagi. Jadi minta ini satu orang India tu nak tolong saya keluar dari salah satu yang pembalap polis Sarawak itu. Saya buat balap polis Sarawak, salah aku juga. Saya cakap dibawa balik polis Sarawak. lepas tu yang saya tu ambil saya balik, bawa balik. Lepas tu jam 5 baru saya balik rumah. Saya keluar salat maghrib. Saya tunggu sampai saya nak bawa balik saya Indo. Nak bawa balik ke Indo. Lepas tu jam 11 malam baru saya dihantar sampai ke daerah Kajang. Daerah Kajang. Dari Rawang dihantar ke Kajang. Yang hantar siapa? Datuk tu Datuk mana? Datuk daerah tu juga kawan yang tadi tu. Oh, Datuk tu Datuk kawan majikan tu. Datuk tu ada cakap apa? Mau saya balik Indo. Malam Jumaat berarti kan. Jam 11 malam sampai jam 11 malam dari Rawang sampai sini jam 12 malam. Saya nginap kat hotel. Siapa yang bayar hotel? Dia orang. Datuk tu. Ya. Datuk yang bawa kamu ke hotel suruh nginap kat situ. Okey, lepas tu Katanya esok pagi jemput. Ada orang jemput hari. Tapi saya tunggu sampai jam 5 tak ada. tak ada, okey. Di hotel Rawang. Okey, lepas tu Bukan hotel Kajang. di hotel Kajang. Lepas tu Lepas tu jadi saya tunggu sampai jam 5 tak ada, sampai jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi ada orang yang tunggu saya bawa balik iman dia nginap. orang apa? Orang Jawa, orang Aceh, orang Jawa. Jadi di depan hotel tu dia ambil. Dia orang yang itu dia kerja kat situ. Oh, orang Jawa yang tolong tu dia kerja kat hotel tu. Dia bawa balik ke rumah dia. Okey. Hotel tu kan ada daftar kan. Kita pernah nampak Datuk siapa Okey. Nah, okey. Hari ini Ini kenal orang ni semua. ini adik saya. Oh, ya, ada buku. Oh, tentu. Waktu di rumah majikan menghubung pernah telefon. Anak telefon. Jadi waktu ditanya pakai hubungan ya. Karena tu ingat nomor abang kan apa. Jadi lagi maksudnya Laki tolong barunya telefon bayar paruh kampung. Kalian dari kampung jauh umurnya. dari kampung. Jauh umurnya baru telefon. Oh, nah. Gaji naik jauh. Padu trik mana dipai? Mana digaji? Itu. Kenapa naik dipai? Oh, lebih itu. 1 tahun dia tak pernah dikasih gaji. 1 tahun dia tak pernah dikasih gaji. Ya, betul. Sikit pun tak pernah. Sekali berapa? 1 juta, 2 juta. Ya. 2 juta, 3 juta tak ada. 1 juta, 2 juta aja lah. Sekali saja. Lepas itu enggak ada. Pegang sendiri pun tak ada. Tak ada. Ya. Enjoy semua tak ada. Apa ini? Okey. Well, jadi kalau deh memang mudah tenang. Yang saya bantu kerja buku ya bantu. Anak salah. Tenang. Saya bantu no.
Bantu ni. Dia bantu anak-anak. Hah? Kesian betul ya. Ya. Sudah disiram air panas lagi. Sudah duit tak dikasih lagi. Makan tak dikasih lagi. Jadi mana? Untuk majikan kau minta. Yang menjadi majikannya ngadatuknya ngerapat. Pakan depu ngerapat. Nah pernah pegahaba datuknya non majikan ron nah pernah pegahaba. Nah pernah menumpuk nang dalam. Nah ajak rumah. Oh nah. Dia datuknya ya coron empat boleh pulih rawang. Nah tu. Oh datuknya. Naik telefon majikan ron. Telepon ibu gayu bau lain. Allah alam yang pasti lo malam Jumat di daerah Panjang lo buat aja. Oh, mana? Hanya di tengah lo yang tak program program. Oh, ya. Lo hanya lo tu lo tu saja. Oh, ya. Urung Melayu bednya lah. Urung Melayu kan urung India atau Cina kan. Pegawai orang Melayu. Nah. Dalam ramai-ramai ya. Siapa sangka dalam ramai-ramai. Dia boleh sebab pakai. Hah? Bos memang bos, tapi pangkat. Betul. Ada putih nampak deh. Nampak wajah wajah hitam kena butuh putih nampak. Terus deh. Di atas ke atas ni ke sini. Ini atas ni. Bintang berapa? 1, 2, 3, 4 bintang. Ada. Ino nak? Ino? 3. Tiga. Pakai baju dalam atau baju luar? Baju luar. Baju keluar. Oh ya? Oh, ya. Menang. Okey, berterang. Nandro ni punanya asli? Hah? Anissa. Beben ayah ron puna? Jamil. Desa? Keruntuan Aceh Utara. Aceh Utara. Desa Keruntuan Aceh Utara. Yang Kabupaten Pura? Kabupaten Jura ya. Kabupaten Aceh Utara. Desa Keruntuan. Nan kecil tu nan kecil. Nah. Tengkuk Jino. Oh jadi Jino kecil yang punya tengkufan. Nan beli pun mana? Okey. Drone tu? Kupu lah. Ini sepupu. Nah, tak yang ni. Dengan ni sepupu. Ini kira ni memang satu sewa. Dan satu sewa. Ini suami. Oh mana? Gampang ke depu? Kalau depu okey mana? Berarti lain 4 putar nak sakit dia nak putar nak sakit. Uleh sikit lah. Uleh kiban pernah hicok jantuk buat minti tu kiban. Nah, anak pun baju lo Aceh. Lo Aceh, ini Aceh. Betul lah. Lo Aceh, lo yang Aceh. Mau Aceh Medan, bahasa Aceh nak gaji. Katanya Medan. Ya? Mana baju pelik ni? Ya? Mana puan. Okey. Kiban naik antuk kiban. Ana, ipong kaya ba uleh nak? Ngau ke? Ngau darah. Apa kunci ni? Apa pekan ipoh hotel tepohnya betul. Oh, disebabkan mungkin yang disuruh buat kerja tu pertama mungkin tak kenal cita rasa dia, lambat buat kerja ataupun sekarang disuruh bukan buat terus nanti buat contoh. Jadi tak tepat waktu lah. Jadi punca-punca lagi yang di poju. Mana?
punca-punca lagi ni po. Na foto kamera tak? Foto kamera boleh. Nedam. Boleh jeda lah ya. Hebat betul orang tu ya. Kabar. Igo ipoh ngempu ipoh yo patah igo apa? Kiban ipoh. Ngan kaya atau ngan jaro? Ngan jaro. Nari gamno. Itu ho. Anak pun tu, anak pun ngade. Anak pu, kamu nak rumah doktor untuk apabila merawat, itu pu yang mana, anak pu je yang masalah. Pakan ipoh je kiban ngempu ipoh ngan jaro itu mbok. Itu ho. Itu muka mana? Itu muka cina hati rumah igo mana pu mah mana pu. Nampak, igo apa? Gaji dah patah banyak. Ya ini jaro. Nyo pakai no. Nyo isu iya. Ni itu yang soal koi pu promo ha. Okey. Isteri dia yang siram air. Isteri dia siram air tu. Dekat sikit. Dekat sikit. Kaki Yang di belakang tu tengok ada yang sungai panas. maaf. Belakang tu penting yang sungai panas nampak bekas di sini. No. Kejam betul orang. Jaro ni ban. Sesuai. Gaji tak dibayar, tak dikasih. Mana apa? Tak dikasih bang. Sudah itu ya, dihalau ke lagi. Sudah itu mak duit tak gaji tak dikasih. Dipukul dia lagi. Oh ya Allah, jangkau manusia. Hah? Dia kena Anak tu. Hah? Baru anak pun apa tu? Anak pun gaji laki kalian gaji mau. Hah? Orang salah. Udah dah pulang tak lagi. Kau nak pegang mentang baru hari ni ke? Tak pegang mentang urung di kadon. Benar? Ya, bangnya anak pu. Ide mentang anak pu kan baik kalian kau nyak. Dia. Maaf apa? Anak pu. Dia apa? belakang dia tu. Belakang. Najak ron kana? Najak ron. Maaf apa? Anak pu. Maaf apa? Ya Allah ya Tuhan. Subhanallah. Banyak kan kesiannya. Oh, bodong ya Allah Tuhan. Yang dek hari siksa dengan bantunya. Siksa memang betul. Ya. Nyo isu di siramnya. Isu. Taboklah pu mo ciri amna. Ha? Ngenglah. Nyo na yang itu mentang ataupun naik poh ngang kaya ataupun ngawu. Ngawu naik poh baru. Pegang je. Lagi nak.